Hold me, kiss me, whispers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya hari ini Nur Aimi Atira binti Zakaria akan membentangkan tentang hasil apresiasi karya kraft tangan tradisional saya yang bertajuk The Poppy. Karya ini merupakan produk seni tekstil yang berasaskan elemen flora iaitu bunga poppy. Terdapat 3 bunga poppy yang berwarna merah, bunga yang berwarna jingga serta bunga lavender. Saya menghasilkan karya ini menggunakan kain putih, cotton dan juga teknik yang saya gunakan ialah teknik tekat dan juga tekat sulaman untuk motif dan tie-dye untuk background karya. Tema utama karya ni berkait rapat dengan emosi dalaman dan keseimbangan diri. Baiklah, untuk reka bentuk dan warna karya ini. Reka bentuk karya ini menonjolkan satu bunga poppy, sebuah bunga poppy yang berwarna merah yang menjadi fokus utama karya ini. Bunga poppy ini mewakili kekuatan dan pengalaman seseorang. Di sekelilingnya terdapat bunga jingga yang melambangkan semangat dan juga harapan serta tangkai lavender yang membawa maksud keterangan. Seperti yang kita tahu, lavender ni kebiasaannya orang menggunakan untuk memberikan ketenangan terhadap seseorang. Latar belakangnya pula menggunakan teknik tie-dye dengan warna kopi dan juga warna kuning lambat kuning yang warna kuning tu saya dapatkan daripada kunyit. Khususnya warna coklat tu daripada kopi. Saya memilih gabungan ini untuk menzahirkan perasaan yang mendalam tentang semangat dan juga ketenangan. Gabungan warna yang digunakan iaitu warna merah, warna orange. Iaitu warna merah, orange dan kuning ialah warna panas. Dan juga warna sejuk seperti warna ungu dan juga hijau, warna sejuk. Kedua gabungan warna hangat dan juga sejuk ini dapat menimbulkan kesan yang harmoni terhadap karya ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknik dan kaedah penghasilan. Dalam menghasilkan karya ini, saya telah menggunakan 3 teknik utama. Yang pertama ialah sulaman tangan. Saya menggunakan sulaman tangan pada bunga berwarna orange, lavender dan juga daun hijau. Saya menggunakan teknik putus-putus. Sikit-sikit boleh nampak unsur seni garisan putus-putus. Kemudian saya juga menggunakan teknik tekat. Teknik tekat ni digunakan untuk memberikan elemen timbul yang lebih menyelah terhadap tekstur dan keunikan bunga warna merah tersebut. Saya gunakan teknik tekat ni untuk menimbulkan dan memberikan ketegasan kepada bunga yang berwarna merah tersebut. Teknik kedua ialah latar belakang. Latar belakang ni saya hasilkan dengan teknik tie-dye dan teknik yang dihasilkan ni dapat memberikan corak abstrak dan natural. Saya juga menggunakan warna natural untuk menghasilkan warna kuning dan juga coklat pada latar belakang. Okey, kita pergi kepada unsur seni. Dalam karya ni terdapat pelbagai unsur seni, antaranya ialah garisan memainkan peranan penting dalam membentuk struktur, kelopak dan juga tekstur. Okey, seperti yang kita lihat pada karya ni terdapat garisan putus-putus yang menimbulkan jalinan sentuh pada karya tersebut. Bila kita sentuh tu kita dapat rasa garisan putus, dapat rasa saya rasa semua elemen yang terdapat dalam karya saya ini, kecuali latar belakang tu, semuanya adalah jalinan sentuh. Semua bila kita sentuh kita dapat rasa, termasuklah manik-manik dan juga bunga-bunga tersebut. Okey, unsur seni ialah warna yang digunakan secara kontras. Contohnya, maksud kita tengok dekat dalam karya tu, dapat warna merah
warna jingga, warna hijau dan juga warna sejuk. Warna merah dan juga jingga tu ialah warna panas, warna ungu dan juga warna hijau warna sejuk. Kedua-dua warna ni menimbulkan kontras, dan warna merah ni terlalu menarik perhatian, dia adalah fokus utama. Jadi boleh saya balancekan jingga dan ungu untuk memberikan keseimbangan pada karya tersebut. Ruang yang digunakan juga diuruskan dengan baik, iaitu bunga-bunga utama berada di hadapan, manakala lavender berada di belakang bunga tersebut. So ini dapat menimbulkan ruang dalam karya ni. Okey, kita teruskan kepada prinsip reka bentuk. Apabila anda melihat karya ni, dapat kita lihat penegasan. Penegasan ni terletak pada bunga popi yang berwarna merah, yang menjadi penegasan ataupun fokus utama karya saya. Yang mana bila audiens datang, saya nak mereka fokus pada bunga merah tersebut dahulu. Khususnya terdapat keseimbangan antara warna terang dan juga lembut, memberi keharmonian kepada karya. Seterusnya ialah irama. Irama ataupun rhythm tercipta melalui pengulangan bentuk bunga lavender dan garis-garis pada kelopak bunga popi. Seterusnya kita pergi kepada fungsi dan nilai estetika. Karya ini boleh dijadikan sebagai hiasan dinding, panel seni ataupun inspirasi dalam produk reka bentuk tekstil kontemporari. Karya ini juga boleh dijadikan alas bingkai, hiasan dinding ataupun banyak lagi lah. Dari segi nilai estetika, karya ini menunjukkan keseimbangan warna panas dan juga sejuk, serta susunan motif dalam karya ini menunjukkan komposisi yang beri impak visual dan emosi kepada audiens. Gabungan teknik tradisional dan juga elemen contemporary dapat menilahkan lagi keindahan dan juga keunikan hasil kerja tangan saya. Tekstur dari sulaman dan tekat pula dapat memberikan dimensi tambahan yang membuat karya ini lebih hidup. Dan teknik tekat yang saya applykan pada bunga yang bunga popi warna merah ni dapat menarik perhatian penonton ataupun audiens semasa melihat karya ini. Seterusnya, setiap elemen yang disusun dalam karya ini disusun secara harmoni untuk mencerminkan ketenangan dan juga semangat seseorang. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai budaya dan juga inovasi. Karya ini mengangkat nilai budaya melalui penggunaan teknik tradisional seperti tekat dan sulaman. Namun, karya ini diolah dengan menggunakan motif flora yang lebih moden seperti bunga popi dan juga lavender. Kenapa saya cakap dia menunjukkan inovasi? Sebab macam kita tahu motif tekat yang selalu kita lihat sekarang, motif tekat yang kita lihat di pameran yang telah ada pada zaman dahulu, yang dihasilkan pada zaman dahulu, ada spesifik bunga yang diorang gunakan. Namun mereka tidak menggunakan bunga-bunga yang moden lah. Contohnya saya masih tidak lihat orang zaman dahulu membuat tekat menggunakan bunga popi, bunga lavender. Biasanya kita tengok bunga klasik lah yang digunakan pada zaman dahulu sebagai motif. Kedua bunga yang saya gunakan ni, bunga popi dan juga bunga lavender ni, dia jarang digunakan dalam crafting klasik. So ini menunjukkan inovasi daripada tekat zaman dahulu kepada inovasi contemporary tekat. Ini menunjukkan bagaimana seni tekstil boleh berkembang seiring dengan zaman tanpa menghilangkan akar budaya. Contohnya, maksud saya kat sini, kita still menggunakan teknik tekat, tapi kita ubah swipe menjadi kita gunakan bunga, bukan bunga tradisional lah, bunga yang moden, bunga yang mungkin tiada kat Malaysia. Masa ni dapat menarik banyak perhatian lah sebab dia menggunakan pelbagai variety bunga. Jadi kesimpulannya, karya The Poppy merupakan hasil gabungan teknik tradisional dan ekspresi moden yang berjaya menyampaikan mesej emosi
serta nilai estetika yang tinggi. Ia bukan sahaja memperlihatkan kemahiran dalam sulaman dan tekad, malah membawa makna yang mendalam berkaitan kekuatan emosi, ketenangan dan juga harapan. Produk ini berpotensi untuk diketengahkan sebagai seni tekstil kontemporari berunsurkan warisan budaya tempatan yang telah diinovasi dan diubah suai. Baik, itu sahajalah beberapa perkongsian tentang karya saya The Poppy. Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian.